Penurunan harga emas semasa dilihat membuka peluang kepada lebih ramai pelabur untuk menambah pegangan logam berharga itu. Usahawan pelaburan emas Datuk Yohanis Yahya berkata, pelabur berpengalaman lazimnya akan menunggu harga turun sebelum membeli dalam kuantiti besar bagi mendapatkan nilai yang lebih baik. Walaupun harga emas kini lebih rendah berbanding paras tertinggi yang dicatatkan pada April lalu, trend jangka panjang masih menunjukkan peningkatan yang positif. Menurutnya, pelaburan emas kekal relevan sebagai instrumen simpanan jangka panjang yang berpotensi meningkatkan nilai aset. Untuk pelaburan emas dengan harga yang turun sekarang ini adalah masa yang terbaik bagi mereka yang berminat untuk menyimpan duit dalam bentuk emas. Kerana pernah satu ketika harga melebihi RM700 1 gram. Tapi sekarang dia bermain di sekitar RM600 1 gram. So ini sangat sesuai untuk mereka yang ingin menyimpan emas dengan harga yang sedang trend menurun waktu ini. Sangat penting untuk simpan emas kerana emas ini kalis inflasi. Kalau harga barang naik, nilai duit akan berkurang. Tapi kalau kita simpan emas, emas ini akan protect kita punya nilai wang kita.